Okay, Assalamualaikum guys. So selamat pagi. Kita orang teruskan jajaran ketiga kita orang. Kali ni macam semalam saya cakap di Baling. Dan kita mula di Baling ni di Kampung Ulu Seputih. Di mana dekat sini kami akan menyantuni seramai 30 ketua isi rumah. Dia kawasan dia kecil je. Tapi memang kena masuk juga orang cakap tu cabaran tu ada. Tapi boleh memasuki tak macam semalam. Dia macam ada sikit-sikit je. Tapi Alhamdulillah kita diterima baik oleh penduduk kampung dan juga wakil kampung lah yang menyambut kita baik bersama dengan bantuan logistik daripada APM Kedah, khususnya adalah APM Baling, yang jumlah beg dan juga barang semua kat dalam ni adalah 250 yang kita akan habiskan pada hari ini. Cik Nen Ben Ismail